Semalam Ustaz kata kalau markup harga barang tanpa pengetahuan tuan barang hukumnya haram. Macam entah tuan barang nak jual 100 ya, kita pergi markup 50 jadi 150, 50 ambil kita, 100 ya bagi ke tuan tanpa pengetahuan tuan, betul ke? Hamba tak faham. Dia gini, kalau orang suruh jual barang 100 ya, nak menjual barang, nak jual apa? Nak jual 100, faham? Kalau kita pergi jual lebih tak boleh jadi milik kita tu, nak khabar. Dia pergi jual 110, tak jadi milik. Kena serah pada tuang dia. Faham? Okey? Kalau kita jual kurang pada 100, tuan dia tidak bersetuju, kena tambah 10 ya. Kalau tuan dia bersetuju, tak apalah, maka hukumnya boleh. Tapi kalau kita nak markup harga, boleh. Kena khabar ke tuan dia, saya jual lebih daripada ni, boleh ke saya? Setuju? Tuan dia kata setuju. Faham? Tuan dia pun suruh jual 100, kita pergi jual 140. Jadi 40 boleh ke kita, kerana sudah ada perjanjian. Faham? Kalau tak ada perjanjian, tak boleh atas angin lagu tu, kena wisma pada tuan dia. Kerana tidak ada penyerahan pada ketika wakil.